kenapa? 18,000 lebih boleh sold sedangkan banyak lagi set meja makan cik. Bawah 18,000 lebih. Akak Izwan, akak pula, abang brother. Abang Izwan, brother. Big Boss dari Semua Batu Pahat. Sold 18,000 lebih. Ni, okey. Ini customer repeater. Dulu beli buai dekat Muar. Tahun bila tu Jajan kalau ingat? Tahun bila memang Jajan tak ada lah waktu tu. Tahun bila? 2023 Jajan. Tahun 2023. Acik beli buai dekat Muar. Datang lagi. Sold. Sekali 3 debit kau. Kenapa boleh pilih 1 kalau boleh beli 3? 3. Sekali boleh borong beli 3. Jajan. Sekali sold. Licin waktu tu. Tinggal 1 je untuk customer angel. Ya Allah. Ini. Wak debit tengah bersih-bersihkan cushion siapa ni? Untuk Acik. Bukan Acik. Kak Auzan daripada Taman Megah Batu Pahat. Sold. Meja makan. 6 kerusi geng. Untuk maknya. Sebab apa? Sebab Kenapa? selalu dah duduk bawah. Nak selesa. Dah sakit lutut. Maknya sakit lutut. Ni. Meja makan dan kursi pun sold. Berapa? 9,000 lebih. Ini. Customer mochi. Berapa Angel ni? Taman Surga Batu Pahat. 8,999. Sold. Sold. Meja makan 8,000 lebih. Taman Surga Batu Pahat. Acik nak ajar ngaji. Meja makan ni Acik nak ajar ngaji tau. Ni. Jenisan gendong. Mana nak tahu gendong tak gendong? Ni. Boleh Tips angkat dia. ni. Boleh pisah-pisahkan macam ni. Kaki gajah. Kaki gajah. Nak pattern minimalis ada. Nak pattern jenis gendong pun ada dekat gudang Bersijang ni. Korang ikutlah korang nak yang jenis macam mana. Tapi kalau nak cakapnya yang sini semua kategori sport-sport yang barang-barang yang dah sold. Kita tengah busy-busy apa ni Angel? Kita kan nak ada penghantaran. Esok juga. Ya, ada penghantaran area selatan. Hari tu dah pergi JB, pergi lagi JB. Orang JB ni memang selalu seru gudang Bersijang ke? Mana lagi yang belum nak selit-selit lagi tu area JB?